Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Allahumma wafiqna lima tuhibbu wa tarda waj'al akhiratana khairan minal ula. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua sidang penonton yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian? Mudah-mudahan semua berada di bawah lembayung rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Mudah-mudahan semua berada dalam keadaan sejahtera, berada dalam keadaan yang baik, sehat-sehat semua insya-Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala di atas kurnia nikmat Allah Ta'ala kepada kita. Alhamdulillah, hari ini kita dapat kembali lagi siaran dalam siri kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam, pendidikan anak-anak dalam Islam, yang mana pendidikan anak-anak ini perkara yang sangat penting untuk kita semua mengetahuinya, untuk kita semua meneladaninya, dan perkara ini telah dibawakan disusun oleh Syekh Abdullah Nasir Alwan dalam kitab Tarbiyatul Aulad fi Islam, yang mana kita bawakan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian untuk kita mengambil sama-sama pengajaran, dan kita mengambilnya sebagai suatu bekalan kita dalam kita menjalani kehidupan sebagai seorang bapa, sebagai seorang ibu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati diri kita dan keluarga kita seluruhnya insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan yang mati Allah Ta'ala sekalian, kita recap balik kitab yang kita guna ini, pendidikan anak-anak dalam Islam, Tarbiyatul Aulad fil Islam, yang mana kita asalnya ada dua jilid yang tebal, dan PTS reprint balik buatkan 4 jilid. Kita sekarang ni menggunakan jilid yang kedua. Jilid yang kedua daripada 4 jilid kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam. Kitab ni sangat sesuai lah kepada, khususnya kepada yang tak kahwin lagi. Diajar cara-cara mencari ibu kepada anak-anak kita. Diajar cara mencari bakal ibu kepada bakal anak-anak kita. Sejak daripada itu lagi bermulanya pendidikan ini, pendidikan anak-anak ni kan. Maknanya Masya Allah, Islam ni mengajar kita melihat ke hadapan, memang sangat ke depan lah. Belum mendidik anak adalah caranya mencari ibu untuk bakal anak-anak kita. Jadi benda ni ada cerita dalam kitab yang pertama, fasa pertama. Kemudian fasa pertama ni bermula daripada begitu sebelum kahwin, kemudian menyemai benih agama demi mewujudkan rumah tangga syurgawi, diumpamakan sebagai pohon yang kecil. Kemudian fasa yang kedua, pohon telah mula membesar, fasa berkahwin, anak lahir sehingga umur 7 tahun, yang kita pakai ni sekarang ni, ini. Kemudian fasa yang ketiga, iaitu bermula daripada umur 7 tahun hingga 17 tahun, dan ibaratkan pohon pun semakin membesar. Dan yang keempat adalah pohon telah membesar, dan bagaimana peranan ibu bapa apabila berhadapan dengan anak-anak yang telah dewasa, anak-anak yang diumpamakan sebagai satu pohon yang merimbun, dan pohon tersebut telah mula memberi manfaat kepada orang, menyediakan teduhan kepada orang yang melaluinya, menghasilkan buah-buahan supaya buah-buahan tersebut mendapat manfaat kepada orang. Maknanya
sehingga ke tahap itu seorang ibu bapa berperanan untuk mendidik, mengasuh anaknya sehingga anaknya berupaya untuk menjadi pohon yang memberi teduhan kepada orang dan menghasilkan buah-buahan yang manis dan bermanfaat, yang berzat kepada orang lain, memberi manfaat kepada orang lain. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Kita masuk muka surat ke 214 kitab ni. Dalam sesi lepas, saya telah kongsi tentang bab hukuman dalam pendidikan. Dalam mendidik, ada di sana tajuk hukuman kepada anak-anak. Dan dalam hari ini, kita masuk dalam muka surat 214. Tengok perenggan yang bawah tu. Kata walaupun hukuman pukul dibenarkan, tetapi Islam menggariskan beberapa batasan dan syarat supaya hukuman yang sepatutnya bertujuan mendidik dan memperbaiki tidak bertukar menjadi tempat membalas dendam dan meluahkan rasa marah. Berikut adalah syarat-syarat hukuman pukul. Pukul. Dia punya batas je, syarat je, tujuannya untuk mendidik. Kita pukul anak dengan tujuan hati kita ni adalah kerana nak mendidik, bukan kerana nak dendam, kerana marah, kerana benci. Jadi pertama sekali, mak bapak, ayah-ayah, ibu-ibu kena memperbetulkan niat dia. Apabila sampai tahap perlu memukul anak, maka di situ dia punya garisannya. Berikut adalah syarat-syarat hukuman pukul. Tidak terus memukul sebelum melalui peringkat-peringkat hukuman lain seperti yang dinyatakan. Kalau tuan-tuan dan puan-puan ingat, sebelum ni kan, saya ada kongsi tentang beberapa step-step. Ada berapa ni? 7, 8. Maknanya step yang ke-6. Step yang ke-6 barulah pukul. Sebelum itu, dia punya step dia memperbetulkan kesalahan melalui bimbingan. Yang kedua, menegur dengan lemah lembut. Yang ketiga, menegur kesalahan dengan isyarat. Keempat, menegur kesalahan dengan cemuhan. Yang kelima, menegur kesalahan dengan pemulawan. Bila dah sampai stage itu masih lagi belum ada perubahan kepada anak, mungkin kita boleh pergi ke next step, ada step memukul anak. Jadi tidak terus memukul sebelum melalui peringkat-peringkat hukuman lain seperti yang dinyatakan. Yang kedua, jangan memukul ketika perasaan marah, menguasai diri kerana dikhawatiri mencederakan anak. Masa tu kita kena check diri kita. Aku ni tengah marah ke? Kalau marah, sabar saja. Ambil tempoh bertenang, ambil wudu, bagi tenang-tenang, barulah kita memukul dengan tujuan hukuman dan mendidik. Ini berdasarkan hadis yang direkodkan oleh Imam Al-Bukhari. Rasulullah SAW mengatakan, jangan marah. Yang ketiga, jangan memukul di anggota-anggota yang menyakitkan seperti kepala, muka, dada dan perut. Ni anggota-anggota yang sensitif, yang dilarang kita memukul kerana Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang direkodkan Imam Abu Dawud, jangan memukul muka. Ini ditegaskan lagi dalam sebuah hadis ketika Rasulullah SAW memerintahkan supaya merejam seorang wanita Ghamidiyah, di mana baginda mengambil batu dan melontar ke arah wanita itu sambil berkata, lontar ke arahnya dan elakkan terkena muka. Kan, pesan kat cikgu-cikgu, ayah-ayah, ibu-ibu, jangan nampak budak tak boleh. Boleh mencederakan muka dia. Muka ni banyak organ-organ yang sensitif, di mata, mulut, hidung, telinga. Kan, salah penampak boleh pekak telinga budak tu. Kan,
Boleh buta mata, berpinau biji mata, kena tampak. Kan? Jangan pukul muka. Sekiranya dalam hukuman rejam, yang sememang menyebabkan kematian pun, Rasulullah SAW tidak membenarkan pukul muka. Sampai tahap tu kita lihatlah bagaimana begitu prihatinnya Nabi SAW dan menjalankan hukum Allah SWT, rejam kepada wanita yang berzina. Jangan pukul ataupun jangan rejam mengenai mukanya, apatah dalam keadaan hukum biasa yang bertujuan untuk mendidik ataupun takzir, kan. Larangannya pasti lebih tegas. Ini kerana muka ada tempat letaknya panca indera, saya sebut tadi, kan. Jadi jikalau panca indera dipukul, sebahagian anggota ini mungkin tercedera dan menyebabkannya tidak berfungsi. Selain muka, memukul dada dan perut juga tidak dibenarkan kerana membahayakan dan dalam sesetengah keadaan dapat menyebabkan kematian. Larangan ini secara umumnya termasuk dalam maksud hadis Nabi SAW, umumnya tidak boleh memudaratkan diri sendiri dan memudaratkan orang lain. Yang keempat, bagi hukuman kali pertama, elakkan pukulan yang menyakitkan. Bagi hukuman kali pertama, kan, kadang-kadang di sekolah, kan, kita nak hukum anak-anak kita yang melakukan kesalahan, acah-acah pukul je, kan. Bukan pukul tu matlamat. Matlamatnya nak mendidik. Bukan menghukum tu matlamat, tapi matlamatnya adalah pendidikan. Supaya diingat sekali, kan, kena rotan tangan, cacah ya, pap begitu dah, sudah, kan. Janganlah sampai berbirat tangan budak tu sampai mencederakan. Pendidik boleh menggunakan rotan yang tidak tebal di telapak tangan ataupun kaki. Bilangan sebatan juga perlu dalam lingkungan sekali hingga 3 kali bagi anak yang belum baligh. Namun apabila anak sudah baligh dan sekiranya pendidik berpendapat rotan sebanyak 3 kali tidak berkesan kepada mereka, dibolehkan menambah bilangan sebatan sehingga 10 kali. Ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Jangan menyebat melebihi 10 kali melainkan adalah kesalahan melibatkan hudud Allah Subhanahu Wa Taala. Hukuman hudud kalau orang yang berzina 100 kali sebatan. Jadi yang tu yang dibenarkan. Adapun tujuan pendidikan, sekali 3 kali sudah memadai, kan. Jadi kita sampai tahap perlu hidupkan balik ni hukuman-hukuman ni di sekolah ni dalam bentuk macam ni, kan. Jadi bertepatan dengan hadis Nabi SAW. Kadang-kadang pendidikan kita ni ikut akal sendiri, kan, ikut otak. Tak berpandukan kepada hadis Nabi SAW. Tak boleh pukul budak lah, tak boleh buat itu kat budak, tak boleh ni kat budak. Bukan tak boleh langsung, ada dia punya step-step dia. Dan Nabi SAW yang Allah Ta'ala berikan wahyu oleh Allah SWT yang menciptakan manusia, Allah Ta'ala kenal manusia tahap-tahapnya. Dan sampai tahap dalam pendidikan perlu dirotan, perlu dipukul, ikutlah, kan. Kita buat peraturan ikut Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan ikut sendiri, kepala otak sendiri, kan. Sampailah jadi anak-anak manja sangat. Anak-anak sekolah manja, mak bapak pun pula yang tidak memahami hasrat pendidikan, mengambil tindakan kepada guru-guru, dan perkara ini tidak wajar berlaku lah. Kita boleh lihat kesannya apabila pendidikan ini tidak menepati syariat, ajaran agama, maka akan kucak-kacirlah masyarakat sosial dan sebagainya. Yang kelima, jangan memukul anak selagi belum mencapai usia 10 tahun. 10 tahun. Darjah 4. Kan, darjah 4. Lebih kurang lah. Umur 10 tahun. 10 tahun. 1, 2, 3 ni kita manja kan. Darjah 1, 2, 3 kita manja kan. Nasihat. Beletiak. Kat sekolah ni dulu beletiak lah. Kan. Jadi, jangan memukul anak
selagi belum mencapai usia 10 tahun. Ini berdasarkan hadis yang sudah dijelaskan, iaitu perintahlah anak kamu solat ketika mereka berumur 7 tahun. Dan pukullah mereka jikalau tidak menunaikannya ketika berumur 10 tahun. Ini hadis Nabi SAW. Kita biasalah bacalah sebelum ni kan. Dalam siri-siri Tadbiyatul Aulad fi Islam kita ni, ada kita bacakan hadis ini. Kita semua faham lah, kita mau tahu. Yang ke-6, sekiranya kesalahan itu dilakukan oleh untuk kali yang pertama, sebaiknya berilah peluang kepada anak untuk bertaubat dan meminta maaf terhadap apa yang sudah dilakukan. Bagi peluang. Kerana manusia ni ianya akan melalui proses kehidupan. Kehidupannya adalah satu proses. Ia proses yang berterusan, continuously. Kan? Dia panggil apa? Continuous improvement. Apatah lagi anak-anak. So tentulah dalam dia memperbaiki dia dari masa ke semasa, melakukan kesalahan, tak faham, kan, tergelincir sedikit, kan. Jadi berikan juga peluang kepadanya bagi mencari bantuan orang tengah supaya tidak dihukum, disertai dengan akuan janji untuk tidak mengulanginya. Buat aku janji, kan, budak ni boleh, anak-anak kan, buat aku janji, buatlah surat bertulis ke, aku janji untuk tidak mengulanginya. Ini supaya anak tidak mengulangi kesalahan buat kali kedua. Dan pendekatan ini lebih baik daripada terus memukul ataupun memalukannya di hadapan orang ramai. Kan, step by step. Sampai tahap dah tak boleh nak bendung lagi, barulah kita pergi step seterusnya. Kaedah memukul, kan, public caning, hukum secara secara umum, kan, supaya ini menjadi pengajaran kepada orang lain juga. Ini satu proses pendidikan yang berterusan, sebab kita tak mau barah itu, kalau dalam satu institusi, kita tak mau barah tersebut menjala dan barah tersebut menular kepada tempat-tempat lain, kepada orang-orang lain, kan. Yang ke-7, biar bapa anak itu sendiri yang memukulnya. Yang ini lebih baik lah, kan. Jangan serahkan tugas ini kepada adik-beradik ataupun rakan supaya tidak timbul rasa marah, dendam ataupun pergaduhan sesama mereka. Ini bapa-bapa ni dengar, kan. Sampai tahap perlu untuk memukul, maka bapa sendiri, ayah sendiri, abi sendiri yang memukulnya. Apabila anak menghampiri usia balik dan mendapati sebatan sebanyak 10 kali masih tidak mencukupi bagi mengajarnya, pendidik boleh menyakitinya dan mengulanginya sehingga yakin anak sudah kembali ke pangkal jalan. Pendidikan menurut neraca Islam menitik beratkan soal hukuman sama ada berkaitan dengan hukuman berbentuk dalaman ataupun luaran. Malah Islam meletakkan garis panduan dan syarat yang tidak boleh dilanggar ataupun dipandang remeh oleh ibu bapa sekiranya mereka mahu anak mereka mendapatkan pendidikan yang ideal. Ramai pendidik yang berjaya dan bijak apabila meletakkan hukuman pada tempatnya yang sesuai, sebagaimana meletakkan layanan mesra dan lemah lembut pada tempatnya yang sesuai. Ramai juga pendidik yang kurang bijak apabila bertolak ansur dalam keadaan sepatutnya dia perlu bertegas, ataupun berlaku kasar dalam keadaan sepatutnya dia berlemah lembut dan bertolak ansur. Jadi ibu bapa ni kena bijak memahami situasi. Jangan kata apa, lembut sepanjang masa ataupun keras sepanjang masa. Marah je kerja dia marah je. Sikit-sikit marah, sikit-sikit marah. Atau pukul, sikit-sikit pukul, sikit-sikit pukul. Ataupun
lembut saja, kan? Tak ada intonasi, tak ada apa. Biar ya anak. Hamba pula lebih-lebih kalau anak-anak perempuan, kan? Lebih lagi kritikal untuk kita memelihara, menjaga, mengasuh, kan? Akhir-akhir zaman ni macam-macam lah. Semoga Allah merahmati penyair ini yang mengatakan, jikalau kamu memuliakan orang yang mulia, maka kamu sudah memilikinya. Tetapi jika kamu memuliakan orang yang hina, dia akan berurusan dengan kehinaannya. Meletakkan air embun di tempat letak pedang memudaratkan. Sama seperti meletakkan pedang di tempat air embun. Dan tidaklah membunuh orang yang merdeka itu sama seperti memaafkannya. Di manakah dapat kamu cari si merdeka yang dapat memelihara tangannya? Ni ayat tinggi kan. Nak kena ada translator pula nak terjemahkan syair-syair ni. Semoga Allah Ta'ala memberi ganjaran kepada Syekh Kamil Badar yang memberikan wasiat kepada para pendidik perihal sifat berlemah lembut dalam mendidik anak-anak. Jadi asasnya dalam mendidik anak ialah bersifat lemah lembut. Dan ada sampai satu peringkat kena bertegas dan menjatuhkan hukuman. Itu. Asalnya adalah lemah lembut. Pendidik menurut syariat petunjuk adalah orang yang penyayang. Baik dengan anak didiknya, tidak bersikap kasar, tidak memukul dengan rotan sehingga berdarah. Pendidik yang baik melihat dalam dirinya ada kelemahan, menyeberangi senjakala. Anak-anak kita adalah amanah untuk kamu. Bukannya tempat dipukul untuk orang yang tidak sabar. Ni Syekh Kamil Badar. Jadi kita asal ni dalam bahasa Arab. Syair ni dalam bahasa Arab lah asal kan. Mungkin kalau kita boleh cari kitab bahasa Arab ni, tengok dia punya syair dia, mungkin ayat-ayat dia ni lebih puitis dan lebih menusuk ke dalam jiwa kan. Jikalau anak dididik sejak kecil dengan akidah yang lurus, selalu bermuhasabah diri dan rasa diperhatikan Allah Ta'ala, beriman pada Allah SWT, meminta pertolongan daripadanya, takut padanya dan bergantung padanya di setiap peringkat kehidupan. Apabila anak dapat merasai jauh di lubuk hatinya bahawa Allah SWT mengawasi, memahatinya, tahu rahsianya, tahu mata yang khianat dan setiap yang disembunyikan dalam hati, maka apa sahaja ancaman akhirat dan dunia tersemat di hatinya. Selain itu, ancaman seksa dalam neraka Al-Quran juga meninggalkan kesan dalam jiwanya, tingkah laku dan pergaulannya. Pada ketika itu anak menjadi orang yang baik dan berakhlak mulia. Ini asas dalam pendidikan. Macam kita sebutlah sebelum-sebelum ni. Bila foundation dia, asasnya kejap, kan, asasnya kuat. Macam saya dulu belajar engineering, civil engineering. Macam nak buat bangunan, yang paling kritikal sekali adalah dia punya foundation dia. Asas dia. Sebab asas tu lah yang menentukan kekuatan struktur keseluruhan bangunan tersebut. Kalau asas tu sesuai dengan tanah, asas itu, foundation itu sesuai dengan struktur yang nak dibina, maka bangunan itu akan berdiri kukuh dan tahan lama. Tapi kalau asas tu, foundation tu, kalau kata tanah tu memerlukan piling tapi tak buat piling, lama-lama bangunan tu akan tenggelam. Kalau asas tu tidak sesuai dia punya design tu dengan struktur di atasnya, maka bangunan tersebut lama-lama akan retak dan tumbang, kerana bangunan yang tinggi terletak di atas asas yang tidak sesuai dengan ketinggian berat bangunan tersebut. Begitulah juga dengan manusia ni. Asas dia akidah, asas dia pengetahuan tentang Allah Subhanahu Wa Taala, asas dia tentang pahala dosa pahala, asasnya pengetahuan tentang syurga neraka,
Maka itulah yang akan memberi kekuatan dalaman kepada seseorang anak-anak. Dan sebenarnya tak perlu sampai peringkat hukuman pun. Kalau dari kecil dah diasuh, 7 tahun tu dah suruh semayang, maknanya awal tu dah ajak lah. 5 tahun, 6 tahun tu dah didedahkan cara-cara nak semayang. 7 tahun tu kita dah suruh dia semayang. 3 tahun suruh semayang, takkanlah 10 tahun tu tak pandai sendiri nak semayang. Tak perlu hukum pun, kan. Gitulah kita fikir. Tapi kalau ibu bapa culas, tak ambil berat, jadi sampai umur 30 tahun pun jenuh nak gerak subuh. Tak cukup kesedaran dalam diri sendiri. Jadi rasanya cukup sekali itu saja untuk sesi kali ini. InsyaAllah ada rezeki, jumpa lagi sesi akan datang, insyaAllah. Qulu qawli hadha wa astaghfirullahalazim wa lakum. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.